Halo guys, sekarang kita dekat permainan ini dekat Maiton. Hari ini kita bawa si kembar dekat Maiton ni. Dia punya mainan di dalam memang sangat best. Itu dia. Kita tengok baru hari ini kita nak masuk sini, nampak macam luas saja kan. Di tempat mainan dia memang nampak macam cantik sangat-sangat. Guys, kita masuk ke dalam dulu guys. Kita tengok tempat-tempat mainan dia dekat dalam. Ini dia. Ini dari luar pun dah nampak cantik dah guys. Nampak cantik sangat guys. Tengok warna-warni bola dengan tempat-tempat dia memang menarik lah guys. Kita try masuk ke dalam lagi. Tiket dia ini dah. Inilah dia tiket-tiket dia. Murah saja, murah. Memang berbaloi datang sini. Sangat murah guys. Kita try masuk ke dalam. Tengok tempat-tempat susun kasut pun cantik. Smart lagi, nampak kan, bersusun dia cantik lagi. Sebelum kita masuk, kita beli tiket dekat sini dia. Ni kena baca semua sebelum masuk, ya kan. Sebelum masuk baca dulu semua ni. Lepas tu kita masuk ke dalam terus. Ni dia dah, kita dah masuk ke dalam. Dalam dia ada restoran, ada kedai makan di dalam. Sangat luas di dalam. Tengok dia luas. Ada kedai-kedai makan dalam ni. Boleh lepak-lepak, orang tua-tua boleh lepak kat sini, budak-budak boleh main ya. Tempat mainan dia pun agak luas juga ni, puas hati juga dengan harga tiket murah ya. Dan dia tengok ini main percuma semua dah. Sekali beli tiket dah percuma semua, tak payah dah bayar-bayar lagi sampai dalam. Tengok ke dalam-dalam dia pun cantik-cantik dalam. Ini keselamatan, jangan risau, memang selamat semua. Dia punya span dia pun tebal dibuat. Tempat mainan dia pun semua ada keselamatan, jangan risau. Luas sampai ke sini. Tengok semua menunggu anak-anak main dia kat sini. Tak payah nak pening-pening kan. Tempat dia main luas, bersih, ya kan. Atas dia ada 3 tingkat. Tengok budak-budak main seronok. Tak payah nak risau anak ke mana-ke mana, sebab yang jaga dekat depan pun dia tak buka pintu kalau anak-anak nak keluar ya. Kita orang tua keluar baru boleh keluar anak-anak. Sampai hujung sini pun masih luas. Kita tengok si kembar pun tak tahu dah ke mana dia. Tebal luas saya pun dah nak mencari dia tadi, saya dah keluar, saya nak masuk balik sini. Ini agak luas lagi. Ada drampoli. Tengok drampoli ada, kadas ada. Banyak dia, luas. Tapi si kembar tak nampak dah. Dah ke mana si kembar dia? Cari si kembar dulu. Si kembar dah menghilang, dah ke mana dah. Aku cari si kembar dah jumpa ni. Oh tu atas. Di atas dia dengan benda dia. Belakang ni aku cari-cari dapat. Naik lah, hati-hati ya. Tengok dia berapa seronok ya. Si kembar boleh naik-naik ke atas sana. Dia naik tinggi sana. Pergi dekat bunda dia kat sini. Ke sini tepi-tepi lah. Pintu masuk. Cantik bola dia dalam warna-warni.
Macam semut di jalan. Ini kalau kura-kura pun jalan lebih laju kura-kura jalan dengan benda ni. Tengok. Dia jalan. Macam siput sedut jalan. So guys. Tengok ni. Ni orang banyak si ya. Tengok dia terus jalan sana jalan sini. Terus kejar sana kejar sini. Ni tempat mainan banyak. Kita mau kejar-kejar anak-anak ni. Memang banyak susah. Tengok tu tengok. Macam mainan ada rumah ni. Rumah mainan budak-budak banyak. Dia kat sini ada bola-bola lagi. Sangat luas. Memang best. Betul kalau nak buat parti pun ada dekat sini. Ini boleh buat parti ni, ada bilik untuk buat parti. Luas. Habis tu kalau sakit-sakit perut pun kat dalam ni tak payah nak cari tandas kat luar sana. Tandas dia pun ada dekat sini kan. Dah lengkap dah ada kat sini. Dia tempat mainan luas, memang luas sangat-sangat lah. Kita tak payah nak risau sini. Lapar boleh order makan kat sini dalam. Minum boleh, semua boleh kat sini. Tidur pun boleh kat sini. Kalau agak-agak boring mengantuk, tidur terus kat sini. Tak payah risau. Tiket tu sangat murah kat sini. Kita orang 4 orang masuk, si kembar 2 orang. Kami 2 orang ni masuk pun baru 45 ringgit rasanya. Murah-murah. Memang sangat murah. Berbaloi masuk dalam ni. Tak rugi. Tengok kerja dia. Ini dia sedang membuat batu bata ni untuk membuat rumah. Tengok. Seronok sekembal daripada kita bawa dekat taman-taman kan dengan panas apa semua. Memanglah free tapi itulah panas tak sesuai. Tapi kalau kat sini kan sejuk. Kita pun sejuk, tak panas. Hari ni kita nak balik, dah habis permainan dekat Maiton Ceras Kuala Lumpur ini. Kita dah sampai dekat sini, kita nak balik. Si kembar pun dah kesejukan, saya pun dah sejuk sangat dekat sini. Kita tunggu mana si kembar seorang lagi pun tak tahu. Ni kita nak gerak lah. Si abang ada kat sini, si adik tak tahu kat mana. Mana adik bang? Bang, adik mana bang? Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum. Dadah.